Aku balik lagi. Bas, Ya. nak tanya ni. Apa dia? Si Lambam tu seni membentangkan diri orang India ke? Yelah. Bas, si Lambam tu ada tak tersenarai dalam suka Asia? Belum lagi. Tapi dah dalam perancangan lah untuk mewujudkannya. Kenapa kamu tanya? Bukan apa, Bas. Kan dalam segmen Yah Act Is On tu ada si Lambam. Oh, yelah. Jadi jomlah kita saksikan. Kawan-kawan, jom ikut kami saksikan. Ya, Act Kids On tu. Ya. Hai adik-adik, apa khabar? Semoga semua sihat. Hari ini kita mempelajari seni silat si Lambam. Bagaimana kita nak pelajari? Hari ini adalah kita mempelajari cara halangan. Tumbukan daripada pihak musuh, cara menghalang. Okey, sekarang kita tengok cara menghalang. Iaitu langkah 1 hingga langkah 7 kita akan mempelajari untuk hari ini. Okey. Hap. Waalaikum. Langkah pertama, hap. Hap. Langkah kedua, hap. Hap. Langkah ketiga, hap. Hap. Langkah keempat, hap. Hap. Langkah kelima, hap. Hap. Langkah keenam, hap. Hap. Langkah ketujuh, hap. Hap. Okey adik-adik, sekarang kita tengok rakan-rakan kita akan menunjukkan demonstrasi bagaimana langkah-langkah ini boleh digunakan. Okey? Hap. Okey, langkah-langkah yang kita pelajari 7 langkah tadi, sekarang kita buat satu demonstrasi dengan pentas. Hap. Okey, ini cara blok. Tadi kita mempelajari langkah pertama. Ini adalah langkah pertama blok. Hap. Sekarang langkah kedua. Hap. Ini tumbuhkan ke perut dan kita blok dari atas ke bawah. Langkah kedua, okey. Sekarang langkah ketiga. Hap. Ini blok juga dari dalam ke luar. Hap. Hap. Ini langkah keempat. Blok dari dalam kita ke kanan. Sekarang langkah kelima. Hap. Langkah kelima adalah langkah tumbuhkan ke kepala dan halangan dari bawah ke atas. Hap. Sekarang langkah keenam. Hap. Langkah keenam adalah cengkam. Langkah keenam dicengkam dan tekan urat gelang tangan. Jadi pihak musuh, pihak lawan akan lenguh tangan. Sekarang langkah ketujuh. Hap. Okey, ini langkah ketujuh. Adik-adik kena tengok langkah ketujuh ni cengkam tangan dan cengkam leher dan tekan urat di leher. Jadi seluruh badan boleh lenguh. Okey. Up. Okey adik-adik, hari ini kita pelajari langkah-langkah untuk mempertahankan diri kita daripada pihak musuh. Jadi, harap-harap adik-adik akan berlatih di rumah. Jumpa lagi. Hai! Kawan-kawan, hebatkah si Lambam tadi? Minggu depan kita akan belajar silat pula. Sementara kawan-kawan tengok kartun tu, saya nak pergi berlepas sikap kejap. Jadi kawan-kawan, jom kita saksikan kartun seterusnya. Saksikan.